Heimlich maneuver juga kita lakukan kepada kanak-kanak yang berumur antara 1 hingga 12 tahun. Okey, teknik yang sama seperti mana kita buat untuk orang dewasa, cuma sama ada kita melutut di belakang dia. Okey? Ya. Bukan ke 4? Ya, Aaron 4 tahun. Okey, melutut di belakang dia atau kita letakkan kanak-kanak tersebut yang tercekik di atas kerusi. Okey, atas kerusi supaya masa kita buat Heimlich maneuver tu kita sama level. Okey, so tangan nanti pergi cari pusat bangsa, kemudian letakkan tangan dan kita tekanan kita ini sama. Okey, kita tak nak kita berdiri tinggi, lepas tu kita tunduk dan buat Heimlich maneuver. Dia akan lebih kepada sakitkan bahagian xiphoid. Kita akan menyebabkan mangsa lebih sakit lah. Okey, dan Heimlich maneuver tu jadi tak berkesan. Okey, kangkang sikit kaki tu kalau perlu. Tangan di pusat, dia tunduk di pusat. Okey, genggam, masukkan ibu jari dan genggam. Letakkan di atas pada bahagian pusat. Pegang dan tekan. 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 Tekan hingga benda tu keluar. Okey? You right? Yeah.